Rupanya Samsung ada phone gaming tau. Nama dia Samsung A37. Satu phone gaming bajet lah, okey. Bawah RM2,000 Malaysia. Dan dia punya design, dia punya spek hampir nak sama dengan Samsung A57. Abang dia yang keluar sekali lah hari tu. Dan pastinya, semestinya, chipset dia menggunakan Exynos 1480. Dan AnTuTu Benchmark, aku ada cuba, boleh dapat sampai 1 juta lebih. Yang pastinya dan semestinya, berbaloi ke tidak? Apa-apa sekalipun, kita nak tengok ada apa dalam kotak. Sebelum tu, ayuh kira sama-sama. 1, 2, 3, cak. Warna purple lebih. Untuk kabel, jangan risau. Kabel C2C warna putih premium ada disediakan. Walaupun dia fokus gaming, tapi dari segi design, Samsung A37 dan juga Samsung A57 bagi aku memang hampir nak sama. Okey, bodi belakang sama. Kedua-duanya memantul, nampak muka sendiri. Okey, dia punya border pun sama. Warna matte. Okey, dan bentuk kamera, jumlah kamera pun sama juga. Cuma kalau katakan kau pusing ke skrin hadapan, okey, kedua-duanya menggunakan Super AMOLED. Macam sama kan? Tapi kalau kau perhatikan betul-betul, bezel dekat Samsung A57 yang mahal ni lagi nipis. Okey, Samsung A37 memang sedikit nampak tebal bezel dia sebenarnya. Tak payah cerita panjang, kita terus cerita pasal kelebihan Samsung A37. Jadi untuk kelebihan dia adalah gaming phone budget. Waktu tu benchmark aku ada cubalah. Untuk A57 dengan A37 memang nampaklah A57 lagi ke depan, 1.3 juta lebih. Untuk yang ini dia kurang, tapi bagi aku fahamlah, mungkin disebabkan harga yang berbeza. Kau bayar mahal, dapat performance lagi bagus. Untuk setup game aku ada cuba Delta Force, Car X Street dengan PUBG. Okey, 3 game ni memang boleh katakan aku hampir suka cubalah dekat mana-mana phone. Jadi setup dia tak adalah dapat tinggi sangat. Mungkin nak kena tunggu optimize kot. Cuma Samsung ada cakap dia bukannya pada performance setup ni, tapi dia punya cooling chamber, kadar penyejukan dia, okey, dia kurang panas lah. Walaupun kau main lama, tapi bateri dia agak boleh tahan. Bateri dia memang agak lasak. Dan juga dia punya screen, okey, kau pegang body dia lambat sikit nak panas. Seterusnya untuk bahagian AI memang macam nak sama dengan A57, tapi sebenarnya dia tak ada best face. Okey, kalau katakan kau tak guna, ini tak penting pun sebenarnya. Dan untuk bateri dia ada 5000 mAh, sama saja, ada 45 watt, ada IP rating sampai IP68, kalis air dan debu. Dan untuk skrin sama, Super AMOLED, walaupun macam tadi aku cakap lah, bezel dia sedikit tebal. Tapi yang paling penting, jangan risau, update tetap sama. 6 tahun Android, 6 tahun security. Jadi itu sajalah video aku pasal Samsung A37. Bagi akulah, kalau katakan kau ada bajet, lagi baik kau angkat Samsung A57. Tapi sebenarnya bajet dia tu banyak juga beza dia. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli Samsung A series kali ni ataupun